Selamat datang ke Buletin Pekemar. Hai, saya Fatih Safila. Hai, saya Ainul. Hos anda di Buletin Pekemar. Koperasi Pekemar Berhad Kopema telah menerima anugerah pada Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi Rumpun Selangor tahun 2025 pada 13 Januari lalu. Pengerusi Kopema Datuk Haji Zainuddin bin Abdul Rahman menyifatkan anugerah peningkatan kluster koperasi mikro kesederhana Negeri Selangor 2025 yang diterima Kopema itu sebagai sebuah pengiktirafan yang bermakna. Menurutnya, pengiktirafan ini adalah hasil usaha kolektif dan takbir urus yang baik, ketelusan serta kebajikan ahli di samping menjadi pemangkin untuk terus memperkukuh peranan koperasi sebagai platform pemerkasaan ekonomi ahli Pekemar secara berstruktur dan berdaya tahan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang menyokong hala tuju koperasi. Pekemar percaya kejayaan ini akan mengukuhkan peranan koperasi sebagai rakan strategik persatuan dalam memperluas peluang ekonomi dan menyumbang kepada pertumbuhan industri automotif negara. Majlis penganugerahan itu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Rizam Izam Haji Ismail, Exco Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor, dan turut dihadiri pemimpin industri koperasi, wakil Suruhanjaya Koperasi Malaysia serta rakan strategik perniagaan mencerminkan sokongan berterusan kerajaan terhadap pembangunan koperasi. Dalam ucapannya, Yang Berhormat Datuk Haji Rizam menegaskan komitmen kerajaan negeri Selangor untuk terus memperkasa gerakan koperasi sebagai instrumen strategik pembangunan sosio-ekonomi rakyat sambil menekankan bahawa kejayaan koperasi bukan sekadar diukur melalui keuntungan tetapi melalui manfaat yang dikongsi bersama para anggotanya. Pekemar menganjurkan Pekemar Teh Tarik Session pada 19 Januari lalu sebagai platform perbincangan terbuka melibatkan ahli-ahli persatuan. Sesi ini diadakan bertujuan membincangkan cabaran semasa serta hala tuju industri automotif negara. Ahli Jawatankuasa Pekemar memberi tumpuan khusus kepada isu-isu yang memberi kesan langsung kepada pengusaha automotif Bumiputera, selain membuka ruang kepada ahli untuk menyuarakan pandangan, cadangan dan kebimbangan mereka secara konstruktif. Menurut Pekemar, sesi ini membuktikan peranan persatuan tersebut bukan sekadar sebagai badan keahlian tetapi juga sebuah institusi yang membawa suara industri, memperjuangkan kepentingan ahli serta menyusun strategi mampan demi masa depan pengusaha automotif Bumiputera. Pekemar berharap hasil perbincangan ini dapat membuka jalan kepada pembentukan dasar yang lebih adil dan inklusif, mewujudkan peluang yang lebih saksama serta memastikan industri automotif Bumiputera terus kukuh dan berdaya tahan. Baiklah, sekian saja maklumat terkini di Buletin Pekemar. Jangan lupa follow kami di media sosial untuk mendapatkan lebih banyak perkembangan menarik. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.